Okay, so first page kita nak tulis terima kasih nama-nama yang memberi. So mungkin tak cukup, so you boleh add on lah. Alright. Kemudian duit raya tahun ni bila dah kira sebanyak berapa. Alright. Kemudian kita nak diorang tahu yang diorang kena bahagi kepada save, spend, sedekah. So yang ini boleh trace balik lah. Alright. Dan duit raya saya, berapa saya nak save, berapa saya nak spend, berapa saya nak sedekah. Okay. Dia tak perlu bahagi 3, tak perlu. So maksudnya kalau save mungkin banyak sikit, spend banyak 50%, right? Sedekah mungkin sikit je, RM20, RM10. Kita just nak buat the habit, ada habit tu. So kenapa 3S? Save, spend, sedekah tadi kenapa? So yang ini, yang kecil dia akan colour lah, dia make it fancy. Tapi yang besar dia read, maybe we can explain a little bit. Okay, wish list. So apa yang dia nak beli? Apa yang dia nak spend tadi? Apa wish list dia? Tulislah anything. Nak beli kasut lari kan, nak beli beg baru, things like that. So dia orang tulis wish list dulu. So maksudnya along the way tahun ni mungkin ini wish list yang dia nak beli. Kemudian kita nak daripada situ okay, apa sebenarnya yang dia wants, apa yang sebenarnya dia perlukan, apa sebenarnya dia punya sebenarnya untuk fun je. Kita nak dia realize lah. So depends on age, sama ada dia boleh atau tak boleh. Tapi kita kena guide lah, as parents kena guide. Lepas tu sebagai contoh, RM100, apa yang saya boleh beli? Kasut, saya nak, ada budget. Actually konsep dia budgeting. So RM100 nak beli kasut sukan. Okay. So kasut sukan apa? So maybe kita kena suruh dia survey. So yang besar-besar kita suruh dia survey, buka Shopee, buka website. Alright, pergi kedai, things like that. So dia realise budget yang dia ada, apa yang dia boleh beli. Okay. And then tabung simpanan. So tadi kita dah decide berapa kita nak save kan. Jadi dia nak simpan kat mana. So yang ini sebenarnya kita boleh update juga. So macam for example, dia memang dah ada sekarang ni, dia dah ada TH dia. So TH dia pada 4 hari bulan 4 2025 ada berapa dah tabung haji dia. So dia boleh update. Lepas tu plus lagi tahun ni. Okay. So anything kita buat macam tu lah. Okay. Kemudian tabung sedekah tadi. So dia nak sedekah kat mana. Okay. Kita tulis juga. Okay. Kemudian idea labur duit ni mungkin parents lah. So parents boleh explain sikit-sikit. Labur duit kita boleh labur dekat tabung haji. Kita boleh letak duit dekat tabung haji. Boleh labur di mana, konsep stocks. Depends on age, kita dah boleh sikit-sikit introduce. Okay, explain kepada dia orang. Kemudian ini additional lah. So keluarga, lukis gambar keluarga kita sayang. So Emma semalam dia lukis one big family. Okay, and then family tree. So saya rasa ni sangat time raya ni sangat sesuai lah untuk family tree. So kita ada yang ni immediate family. And then belah ibu. So kita duduk together buat. Dan belah bapa, belah ayah. Kalau anda nak lagi advance, up to you lah kan, boleh. Okay, then memori raya. Yang ini kalau ada printer memang you print lah gambar raya, gambar kita satu family, gambar family kecil. So anak yang dah besar sikit, ajak buat karangan. Anak yang dah besar sikit kan, buat BM lah, karangan, English ke, ikutlah. Alright, so family besar ke, ataupun aktiviti dia ke. Alright, so kita sambil-sambil. Dia bukan at one go kita boleh siap lah, tak lah. Okay, a few sitting. So ini bingo raya, seronok-seronok. Kalau you print colour, yang ni cantik. And then balik kampung. Okay, ini Emma colour, ada colour. So tracker, for example, duit raya tadi kita save, bagi contoh tadi kita decide to save 200 katakan we decide to spend pun 200. So track balik ke mana duit tu habis. So for example 200 ni dah masuk mana, dah save mana, dah pecah save. Okay, so spend dia dah beli tadi 100, dia dah beli kasut. So kita boleh buat macam tu. Right, so update. So dia tahulah, oh habis duit tu. Okay, itu cara idea saya untuk ajar anak menggunakan duit raya dia. Okay. So printable ni dah boleh beli. Dan sebenarnya kita come with the cash envelope.
cash envelope ni anda boleh beli. Kalau anda beli cash envelope, actually all these printable file anda dapat percuma saja. Tapi anda boleh juga beli printable sahaja. Okay, so link dekat bio saya.